Hi guys, so hari ni kita nak tunjuk cara untuk pasang GS strip box. So mari kita mulakan. So first korang kena tekan base bounce mount ni dulu sampai dia bunyi klik. Next korang kena pasang bounce mount ni pada base. So mula-mula korang kena buka skru dekat sini, slide inkan dia dan kemudian korang skru sahaja dekat tepi. Skru sampai ketat supaya dia tak mudah berpusing. Sini pun korang boleh skru jugalah supaya dia lebih secure. Okay, so next korang boleh tutup. Just lekatkan velcro ni macam ni. And kita nak pasang diffuser dan grid dekat dalam. So ambil diffuser yang kecil ni dulu. Korang lekat dekat velcro sini, okay? Velcro yang kat dalam ni dulu. And then next kita akan lekat another velcro yang besar ni dekat tepi sini. Okay, kat sekeliling ni. So next kita nak pasang grid. So grid ni pun mudah saja. Pasang saja ikut sisi pada strip box ni. So dah siap pasang grid, korang dah boleh letak pada lampu. So Messi tunjukkan macam mana nak letak pada lampu. Korang letak bounce mount ni pada lubang dia, lubang lampu ni dan tolak sampai bunyi klik lah. So dah siap. So inilah cara untuk pasang strip box dengan lampu. Harap membantu. Kalau korang nak beli strip box ni, korang boleh check dekat Backpunya sekarang. GS Studio, now you know.